salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahu akbar. Betapa besarnya dugaan yang menimpa masa-masa banjir di Pantai Timur, terutamanya mengisahkan kita, mengingatkan kita betapa kerdilnya kita sebagai hamba di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kami di sini mahasiswa-mahasiswi UPSI mendoakan kesejahteraan dan juga keselamatan kesemua masa-masa banjir agar sentiasa diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi dugaan yang menimpa mereka pada masa ini. Dan ingatlah, setiap apa yang berlaku itu pasti ada hikmahnya. Dalam surah Hud ayat 44 ada mengatakan bahawa wahai bumi, tenanglah airmu, dan wahai langit, berhentilah dari curahan hujanmu. Ayat 44. Oleh itu, marilah kita sama-sama mendoakan agar kesemua masa-masa banjir diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan ini. Moga semuanya akan kembali pulih seperti sedia kala. Sekian, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertamanya, saya harap kepada masa-masa banjir yang berada di negeri Pantai Timur ataupun negeri lain yang terlibat dengan banjir ini, tabah dan sabar menghadapi ujian ini. Kerana apa? Setiap ujian yang Allah turunkan kepada kita ini banyak hikmahnya. Ada kelebihan dan ada sebabnya. Yang mana Allah turunkan ujian kepada manusia ini mesti ada sebab dan mesti ada hikmah di sebalik ujian ini. Saya harap mahasiswa dan mahasiswi yang mana keluarganya terlibat dengan banjir ini, yang tidak dapat pulang ke kampung, saya harap mereka ini yang tidak dapat pulang ke kampung ini bersabar, berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah supaya banjir yang telah kita hadapi di negeri Pantai Timur yang terlalu banyaklah, yang sebelum ini susah kita nak tengok banjir seteruk ini. Dan kita sebagai saudara mara ini, dan kita berdoalah, yang mana terkena banjir ke, yang tidak terkena banjir ke, berdoalah kepada Allah bersungguh-sungguh supaya air yang banyak ini menjadi surut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini saya ingin mengucapkan takziah kepada saudara mara serta sahabat-sahabat kita yang menetap di Pantai Timur. Seperti mana yang kita tahu, pada hari ini, pada saat ini, negeri-negeri di Pantai Timur telah ditimpa musibah, iaitu banjir besar serta kemusnahan harta benda. Di sini ingin saya ingatkan, setiap apa yang berlaku itu pasti ada hikmahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 214 yang bermaksud, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan memasuki syurga padahal kamu belum diuji atau didatangi dengan ujian seperti yang telah diuji kepada hamba-hamba orang-orang yang terdahulu. Mereka ditimpa pelbagai penyakit, ditimpa kepapaan dan juga ketakutan, sehinggalah Rasulullah dan orang-orang beriman berkata, bilakah akan ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Ketahuilah, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat dekat. InsyaAllah sama-samalah kita mendoakan agar saudara mara serta sahabat-sahabat kita di negeri-negeri di Pantai Timur agar diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diringankan beban oleh Allah Subhanahu Wa Taala.